kalau beli dekat luar mahal. Apa kata kita buat sendiri, lagi-lagi untuk yang anak ramai. Untuk masak kali ni, Duna menggunakan cookware daripada Jaya Mata. Cantik sangat. Stainless steel. Material jenis macam ni tak mudah berkarat. Yang paling penting bagus untuk kesihatan kita. Satu periuk boleh guna untuk semua. Dekat induction, dekat dapur gas. Dah rebus Maggi, kita ketepikan dulu. Duna nak memperkenalkan creamy carbonara pasta sauce mix terbaru daripada Heza. Yang kena cuba tahu, memang sedap dan creamy. Untuk buat sos pasta tu, Duna akan menggunakan Jaya Mata sos panic. Kalau korang dah lama usah stainless steel punya cookware, korang dapatkan daripada Jaya Mata sebab diorang ada buat combo tau. Sangat-sangat berbaloi untuk beli. Untuk sos tadi kita mixkan semua dekat dalam periuk sebab Duna akan letak sedikit protein. Kita nak bagi ayam tu masak sekejap. Dah siap tu, korang boleh angkat sos tadi dan kita mixkan bersama ramen yang kita dah rebus. Memang creamy, sedap. Korang boleh tambahkan seaweed flake. Lepas tu Duna tambahkan sedikit mozzarella cheese nak bagi lebih melt. Senang kan? Lepas tu boleh buat banyak-banyak, boleh makan bersama keluarga. Tu kalau korang nak dapatkan produk Heza dan juga produk Jaya Mata, korang usah je, Duna dah tag dekat caption, okey?